A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah siri yang ke-22, Tadabbur Keindahan Kalimah Al-Quran, yang kita rujuk pada buku Menghayati Keindahan Kalimah Al-Quran, Satu Lafaz Pelbagai Makna. Masih lagi pada topik keindahan kalimah Al-Hifz di dalam Al-Quran, dan kalimah kali ini dia membawa maksud ta'ahud ataupun penjagaan. Kalau ikutkan seperti yang kita bicarakan pada pertemuan sebelum ini, terdapat pelbagai variasi kalimah daripada akar kata ha, fa, dha yang kita bincangkan penyebutannya al-hifz. Dia ada maksud memelihara, menjaga. Dan apakah yang dimaksudkan pada surah Yusuf ayat 64, firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, fallahu khairun hafizan wa huwa arhamur rahim. Perhatikan pada ayat 64 surah Yusuf ni. Sebenarnya ayat dia lebih panjang, cuma saya ambil potongan ayat yang berkait dengan apa yang kita nak belajar lah, iaitu kalimah hafizan. Okay. Mungkin ada setengah orang dia tak berapa perasan pada kalimah ni, sebab ni adalah tulisan dalam bentuk tulisan resam Usmani. Jadi kalau bentuk tulisan Arab yang standard, dia akan tulis macam ni, hafizan. Ada alif kat situ. Cuma dalam penulisan resam Usmani dia guna alif kecil tu, ada mat tu. Okay. Kalau ikut hafizan dekat sini, dia membawa makna penjaga ataupun pemelihara. Ni saya jelaskan supaya kita nampak lah. Mungkin ada orang nampak, ada orang tak nampak. Jadi saya cuba jelaskan untuk kita faham. Okey, baik. Jadi di sini, pada penggunaan hafizan, dia membawa erti penjagaan. Rujuk Allah Subhanahu wa taala sebagai penjaga. Terus saja kita lihat pada tadabburnya. Lafaz, ni silap saya, silap. Lafaz bukan hafizan ni. Hafizan, tolong perbetulkan ni memang kesalahan saya lah dalam menulis ni. Lafaz hafizan dekat sini merupakan variasi kata dari akar kata hafadha, asalnya membawa maksud menjaga, memelihara. Dan pada ayat ini pun betulkan juga, hafizan. Allah bukan sekadar menjaga tetapi menjadi penjaga terbaik dari segala penjaga yang ada di dunia. Untuk memahami pada konteks ayat pada lafaz hafizan ini, sebenarnya dia kena melihat kepada siyaqul ayat. Maksudnya dari sudut konteks ayat. Ayat ni kalau nak faham, kita kena rujuk bermula daripada ayat 58. Nanti siapa-siapa rajin dan buka surah Yusuf ni, baca daripada ayat 58 sampailah kepada ayat ni lah. Cuma untuk ringkaskan masa, saya hanya sebut secara ringkas lah, supaya kita nampak bagaimana nak memahami lafaz hafizan dalam ayat. Ayat 58 ni adalah permulaan kisah. Kisah tentang apa ni? Tentang saudara Nabi Yusuf. Macam kata abang-abang Nabi Yusuf lah. Mereka ni pergi ke Mesir untuk mencari makanan. Kalau ikut cerita asal sebelum ini,
berlaku dah peristiwa waktu lampau, yang mana abang-abang Nabi Yusuf tu jugalah yang menzalimi, mengkhianati Nabi Yusuf. Sehinggalah Nabi Yusuf tu berada di Mesir. Dan nak dikatakan tentang takdir Allah. Bagaimana adik mereka yang mereka khianati dahulu menjadi somebody, ataupun orang yang berpengaruh di Mesir. Ringkas ceritanya, dia menjadi orang yang menguruskan makanan, senang kata pegawai ataupun pemerintah ataupun menteri lah, kita boleh gambarkan kedudukan Nabi Yusuf pada ketika itu yang dijelas dalam ayat 58 itu kan. Yang mana bila sampai di Mesir, saudara ataupun abang-abang Nabi Yusuf ini disambut oleh Nabi Yusuf. Senang katanya, Nabi Yusuf lah yang menguruskan hal ehwal bab makanan ini. Cumanya mereka tak kenal Nabi Yusuf sebab dah berubah. Dan namun begitu Nabi Yusuf masih kenal abang-abang dia. Ringkas ceritanya ialah Nabi Yusuf telah meminta kepada mereka, jadi kepada abang-abang dia ni, supaya bawa adik mereka iaitu Bunyamin. Barangkali bila Nabi Yusuf tengok kan, tak semua yang pergi ke Mesir tu, Bunyamin tak ada. Barangkali mungkin Nabi Yusuf sangat rindu kepada Bunyamin. Jadi Nabi Yusuf beri syarat. Apa syarat dia? Kalau kamu tidak bawa Bunyamin ke Mesir, kamu tak akan dapat bekalan makanan. Jadi abang-abang Nabi Yusuf ni kala lah, kan, dia balik pulang semula, bertemu apa nama ayah mereka, yakni merujuk kepada Nabi Yaqub, dan cuba memujuk kepada Nabi Yaqub supaya bawa Bunyamin ke Mesir. Mereka beritahulah, kalau kami tak bawa Bunyamin ke Mesir, kita tak dapat bekalan makanan, seperti yang disebut oleh pemerintah Mesir. Jadi ayat ini, ayat ke-64 ini, dia panjanglah ayat tu, tapi sebelum sampai kepada ayat fallahu khairun hafizan itu, Nabi Yaqub, bapa kepada Nabi Yusuf ini, sebenarnya dia tak percaya. Tak percaya sebab apa? Sebab barangkali Nabi Yaqub masih teringat apa yang berlaku kepada Yusuf pada satu ketika dahulu. Dia takut nanti kalau bawa Bunyamin, nanti jadi benda yang sama seperti mana yang terjadi kepada Nabi Yusuf. Namun begitu, pada ayat ini, fallahu khairun hafizan wa huwa arhamur rahimin, ini adalah apa yang diungkapkan oleh Nabi Yaqub. Apa yang diungkapkan oleh Nabi Yaqub. Nabi Yaqub dia serah pada Allah Ta'ala. Ini adalah merupakan ungkapan tawakal yang sangat tinggi daripada seorang bapa. Bukan setakat seorang bapa, juga seorang Nabi yang mana menyerahkan segala-galanya kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Disebab apa? Fallahu khairun hafizan. Cuma kat sini, kenapa saya cerita benda ni? Sebab bila saya semak balik, ada ayat-ayat yang saya potong sebenarnya. Sehingga pada penjelasan dalam buku ni, dia macam tergantung. Dia ada kisah. Kisah dia panjang, sebab tu kena tengok daripada ayat 58 tu sampai ke ayat 64 ni. Okey, jadi apa yang tercatat di sini, saya minta kalau nak paling mudah sekali, kita abaikan je lah yang ni. Buatlah macam mana, padam ke apa ke, supaya tak terkelir. Jadi kat sini pun saya minta maaf lah. Mungkin terlalu banyak kat situ yang saya dah potong. Sebenarnya panjang satu muka surat ni, dia punya penjelasan dia. Sebab apa? Sebab nak memahami pada konteks ayat ni, kita kena faham jalan cerita dia tu. Lah ada bahagian ayat tu yang saya terpadam. Okay. Jadi ringkas cerita, apa yang kita boleh dapat daripada ayat ni sebenarnya? Okay. Pertama sekali,
ada dua poin penting lah yang kita boleh ambil daripada potongan ayat fallahu khairun hafizan wa huwa arhamur rahimin. Saya padang Ustaz. Pertamanya, kalau kita tengok dekat sini, saya bagi kepada dua bahagian supaya kita nampak. Yang ni, fallahu khairun hafizan, dan yang kedua, wa huwa arhamur rahim. Dan ini adalah ucapan Nabi Yaqub. Setelah apa? Setelah Nabi Yaqub mengambil kira apa yang diminta oleh anak-anaknya, iaitu merujuk kepada abang-abang Nabi Yusuf. Kenapa? Kalau kita rujuk daripada ayat-ayat sebelumnya, Nabi Yusuf meminta supaya abang-abang dia ni bawa Bunyamin ke Mesir. Tu. Permintaan itu ada permintaan bersyarat tau. Kalau mereka tidak bawa Bunyamin ke Mesir, maka mereka tidak akan mendapat bekalan makanan. Sebab tu mereka bersungguh-sungguh pujuk ayahnya, iaitu merujuk kepada Nabi Yaqub, supaya benarkan mereka bawa Bunyamin ke Mesir. Tetapi pada ayat 64 ni, kalau siapa-siapa buka Quran, cuba tengok ayat tu panjang lagi tau. Di permulaan ayat tu, sebelum sampai pada fallahu khairul hafizan itu, menunjukkan reaksi Nabi Yaqub ni, dia enggan ataupun tak percaya kepada anak-anak dia ni, iaitu abang-abang Nabi Yusuf ini, untuk bawa Bunyamin ke Mesir, sebab takut peristiwa yang terjadi kepada Nabi Yusuf dulu berulang kembali. Cuma pada ayat ini, fallahu khairun hafizat wa huwa arhamur rahimin, ini merupakan ucapan tawakal Nabi Yaqub yang mana diberserah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga Nabi Yaqub sebut, dalam ayat ini Allah Ta'ala rakamkan, wa huwa arhamur rahimin, yang mana ini satu bentuk ucapan pengharapan. Kalau ikut secara ringkasnya, fallahu khairun hafizan, ini adalah ungkapan tawakal Nabi Yaqub. Manakala penutup ayat wa huwa arhamur rahimin, ini adalah merujuk kepada pengharapan Nabi Yaqub. Ini secara ringkas untuk memahami konteks ayat ini. Yang mana dalam ucapannya, iaitu wa huwa arhamur rahimin, dan dialah, yakni Allah lah yang maha pengasih bagi sekalian yang mengasihi. Jadi Nabi Yaqub meletakkan pengharapan supaya Allah Ta'ala lah yang menjaga Bunyamin, dan juga memperbaiki keadaan keluarganya. Ringkas kita, at the end, akhirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala kembalikan keluarga Nabi Yusuf. Nabi Yusuf bertemu semula dengan abang-abangnya dan juga adiknya Bunyamin. Jadi perkara itu adalah menjadi titik permulaan bertaut kembali kehidupan kekeluargaan. Ada hikmah lah apa yang berlaku ni, yang Allah Ta'ala rakamkan kisah kekeluargaan di dalam surah Yusuf ini. Panjanglah cerita, sebab itu kalau kita belajar ilmu tafsir ada ulama yang menjelaskan cerita tentang Nabi Yusuf ni dikisahkan di dalam Al-Quran, sehingga kisah Nabi Yusuf dan keluarganya menjadi satu madrasah. Disebut sebagai madrasah Yusufiyah. Maksudnya ada kisah, di setiap kisah yang disebut dalam Quran tentang kisah Nabi Yusuf dan ahli keluarga Nabi Yusuf ini menjadi motivasi, menjadi peringatan, menjadi tarbiyah kepada umat Nabi Muhammad SAW. Tapi perbincangan itu panjanglah, insya-Allah
Jika kita berkesempatan, kita akan tadabbur surah Yusuf, sangat menarik. Baik, cuma fokus kita pada ayat ini, pada penggunaan hafizan itu. Secara ringkasnya, untuk sama-sama kita faham, saya nak menyelami apa yang tersirat daripada ucapan ini. Fallahu khairun hafizan. Daripada maksud ucapan ini nak beritahu apa? Nabi Yaqub, dia bertawakal kepada Allah. Dia kata apa? Allah lah sebaik-baik penjaganya. Allahu khairun hafizan ni maksudnya Allah sebaik-baik penjaga. Kadang-kadang kita risau apabila, contoh ni nak relate dengan diri kita lah. Memang cerita ni pasal Nabi Yaqub, Nabi Yusuf kan. Dan ini adalah ucapan Nabi Yaqub seorang bapa yang risau pada anak kan. Jadi kalau kita berada di tempat Nabi Yaqub, contoh kita sebagai seorang ayah atau sebagai seorang ibu, kita risau bila mana anak kita ni berada di tempat yang jauh. Mungkin barangkali sebab dia belajar. Contoh kita kat Malaysia, anak kita dekat UK, dekat Mesir ataupun dekat mana tempat lah yang jauh. Ataupun anak kita ni bekerja di negara orang lain. Kita rasa apa? Kita rasa risau apa berlaku pada dia dan sebagainya. Contoh dalam situasi lain bermusafir pun sama juga. Kita selalu terfikir kan, orang yang kita sayang, orang yang dekat dengan kita berada di tempat yang jauh. Jadi ayat ini mengajar kepada kita, walaupun kita ni sesama ahli keluarga, orang yang kita sayang ni berada dalam situasi kejauhan, Allah Ta'ala sentiasa ada menjaga mereka. Ni ayat ni, dia akan memberikan motivasi besar kepada kita. Saya percaya mak-mak, ayah-ayah yang pernah ada anak-anak yang belajar di kejauhan, contoh macam saya dulu belajar di Mesir, mak ayah saya kat Malaysia kan. Sudah pasti mereka merasainya, dan begitu juga anak-anak pun macam tu juga kan, risau memikirkan tentang mak ayah kat kampung dan sebagainya. Jadi ayat ini menjadi satu motivasi, menjadi satu penguat semangat. Tak apa, Allah ada, Allah jaga mereka. Okay, itu satu. Kemudian daripada sini juga kita melihat bahawa tawakal ini adalah ucapan yang Allah Ta'ala rakam dalam Quran. Fallahu khairun hafizan ni adalah ucapan Nabi Yaqub. Yang mana Nabi Yaqub seolah-olah ataupun Allah jadikan ungkapan ini, ucapan Nabi Yaqub ini sebagai panduan kepada kita. Ini adalah ucapan tawakal. Dalam banyak-banyak benda yang kita nak sebut, dalam keadaan kita risau, dalam keadaan kita khawatir, apa yang patut kita luahkan, apa yang patut kita sebut, maka inilah penyebutannya, inilah panduannya. Nabi Yaqub ajar kita seolah-olahnya begitulah. Dan panduannya kita boleh mengambil apa yang dilakukan oleh Nabi Yaqub ini sebagai panduan, garis panduannya. Jadi tawakal kepada Allah mampu untuk menyembuhkan hati yang pernah diuji, ataupun hati yang dalam keadaan gelisah, hati yang dalam keadaan mungkin memikirkan sesuatu benda-benda yang buruk bakal berlaku. Jadi antara ucapan yang boleh menenangkan jiwa kita ialah dengan ucapan tawakal sebegini. Apa dia? Fallahu khairun hafizan. Allah sebaik-baik penjaga. Okay. Itu secara ringkaslah apa yang boleh kita fahami di sini ialah Allah Ta'ala nak tunjukkan kepada kita tentang apa? Keterbatasan penjagaan manusia. Macam mana sekalipun kita kita jaga anak-anak kita ataupun kita jaga orang yang kita sayang ni, sampai satu masa kita tak mampu nak jaga. Sebab kita ni manusia, kita tak mampu nak jaga. Contohlah, saya boleh bayangkan
bagaimana ibu ayam nak menjaga anak-anak ayam kan. Contoh bila ada sesuatu yang apa memberi ancaman kepada ayam. Saya bagi contoh ayam lah. Ibu ayam tu dia akan mengepakkan dia punya kepak tu untuk melindungi anak-anak dia. Kalau dekat dia boleh lindung, tetapi kalau jauh bagaimana? Kita boleh fikir, begitulah juga manusia. Waktu dekat-dekat ni kita boleh jaga anak kita, lindung anak kita. Tapi kalau jauh, ubatnya apa? Wallahu khairun hafizan. Ingat dalam hati kita, sematkan dalam hati kita. Allah adalah sebaik-baik penjaga. Lagi sebagai refleksi, pernahkah kita risau tentang kehilangan harta, maruah atau masa depan? Ketika kita risau atau cemas, ingatlah bahawa Allah menjaga kita lebih baik daripada manusia atau benda-benda lain. Wallahu a'lam bissawab.